Okey, tak lama lagi pada 21 hari bulan Mei 2006 bakal berlangsung kali pertama ya First Malaysian All Styles Martial Arts Showcase. Pameran seni mempertahankan diri yang pertama di Malaysia, semua jenis, tak kira lah silat ke taekwondo ke macam-macam saya nak sebut pun terlalu banyak, akan berlangsung buat pertama kalinya di Universiti Melaya. Dan bersama-sama saya nak ucapkan selamat datang ya kepada Nurlihawati Hajidan, Setiausaha Jawatan Kuasa Penganjur bagi First Malaysian All Styles Martial Arts Showcase ini. Selamat datang. Wati tidak keseorangan, bersama juga ada Master S. Suhaizi, Pengerusi Jawatan Kuasa Penganjur dan juga Pengarah Self Organisation. Master Suhaizi ini akan menunjukkan sedikit demonstration selepas ini. Tapi kita nak tanya dulu kepada Wati, apa sebenarnya objektif diadakan? Pasal kita dah banyak dengar kalau pameran mempertahankan diri ni, kita dah biasa dengar. Jadi apa kelainan yang nak ditampilkan? Okey, pertama kali kita ucapkan terima kasih kepada pihak TV3 kerana sudi menjemput pihak kami ke sini. Okey, tujuan pertama kita adakan the First Malaysian All Star Martial Arts Showcase ni kerana nak menaikkan martabat semua pengamal-pengamal seni mempertahankan diri di Malaysia. Kita ada macam-macam seni kat Malaysia. Ada taekwondo, aikido, taekwondo pun ada ITF, GTF, WTF, karate, silambam, kalaripayat, macam-macam. Okay. Tak terhenti sebenarnya. Tak tersebut kalau nak dikatakan. Jadi kalau kita tengok, masyarakat cuma tahu ada. Tapi kita tak ada tempat di mana bila penonton datang, kita boleh menyaksikan semua di satu tempat, di bawah satu bumbung. Jadi itulah kita, The Star Organisation, mengambil inisiatif. Dan tanggungjawab tu berat sebenarnya. Nak mengumpulkan semua pengamal-pengamal seni mempertahankan diri ni. Kami berusaha sepanjang 2 bulan ni bersusah payah, kontak, telefon, macam-macam supaya kita dapat mempertontonkan kepada masyarakat Malaysia. Inilah semua seni yang kita ada. Okey, Wati, berapa yang akan dipamerkan pada showcase ini? Buat masa ni kita dah dapat confirmation daripada 10 kumpulan seni mempertahankan diri yang berbeza. Tapi daripada satu tu macam saya cakap lah, contohnya taekwondo, kita ada daripada WTF, kita ada daripada ITF. Banyak pecahannya walaupun 10 tetapi pecahannya banyak. Okey, di sebelah kanan saya hujung sana tu kita ada juga Master Suhaizi. Selamat datang kita ucapkan. Master ni dah pegang kayu dan sebagainya. Ada nak menunjukkan sedikit demo. Saya agak terperanjat kerana apabila mereka katakan mereka nak menunjukkan sedikit pertunjukan, kenapa agaknya memakai suit dia segak seperti macam pengacara Malaysia pula. Jadi nak pejabat. Apa sebenarnya, kenapa begini pakaiannya, bukan dalam uniform atau sebagainya? Sebab kita sekarang bukan dalam latihan. Sebab itu kita pakai begini. Sebab kalau untuk kita berlawan atau bergaduh, biasanya kita akan bergaduh dalam pakaian yang mana kita ada, tak sempat nak tukar baju. So normally kita nak naikkan martabat seni mempertahankan diri tu, biar kita dress macam Matrix sikit. Man in Black pun ada juga kan? Macam para pelakon pun ada juga. Okey, Masa nak tunjukkan apa sedikit hari ini? Saya nak tunjukkan sedikit basic untuk seni mempertahankan diri kepada semua orang lah. Ini tak kira sama ada apa saja jenis martial art yang diamalkan. Untuk kita melakukan seni mempertahankan diri, biasanya kita akan bergaduh beginilah, berdepan. Begini keadaannya, intimate zone lebih kurang 1 tangan. Dan sama ada biasanya kita akan bergaduh berdepan ataupun berbelakang begini, confirm kita menang, ataupun from the side, daripada tepi. Okey, ini kalau bergaduh biasa, intimate zone. Dan biasanya kalau kes pembunuhan, pembunuh akan menggunakan sesuatu yang boleh membunuh, terutama seperti pisau. Apa yang kita ada di sini ialah pisau, tapi ini cuma pisau plastik saja. Dan kita akan tunjukkan cara membunuh yang betul. Cara membunuh yang betul. Okey, sebelum apa-apa, kita nak ingatkan adik-adik di luar sana tu, kepada para penonton Malaysia hari ini hanya sebagai demonstrasi sahaja untuk sekadar kita menimba ilmu pengetahuan ya. Jangan lakukan di rumah, tak ada kita nak ajar anda membunuh ke apa, tidak. Jangan ditiru pun. Okey, kita tunjukkan sikit, Master. Silakan. Okey. Okey. Kalau kita perhatikan, begitulah keadaan sebenarnya kalau berlaku pergaduhan. Kalau kita nak tak nak, sebab itu saya kata seni mempertahankan diri adalah penting, semua orang kena belajar. Apa yang kita akan belajar ialah untuk mengelakkan diri kita daripada diserang begini sebenarnya. Okey, itu lakonan yang pertama. Sekiranya anda tidak mempunyai cara untuk mempertahankan diri, kalau kita boleh mempertahankan diri, kalau tidak dah habislah tu. Ya, kalau kita boleh mempertahankan diri, saya perlukan
Okey. Okey, kalau sebab kenapa saya pegang kayu ni ialah sebab short stick ini ialah benda paling mudah sebab tak perlu training. Dan senjata begini ialah untuk orang yang pandai menggunakan tangan lah. Untuk senjata ni bila katalah kita dapat seorang serang kita daripada side menggunakan senjata begini. Okey. So kita nak lawan dia mesti menggunakan benda yang seolah-olah psychologically boleh beat dia balik begini. So dengan adanya short stick ini dapat membantu saya dari segi psikologi. Tapi Master, mana ada orang jalan-jalan bawa kayu? Macam-macam boleh jumpa kat tepi jalan sebenarnya. Kalau tak ada majalah pun boleh kita pakai. Apa saja ya boleh. Kita boleh tunjukkan sekali lagi? Okey. Contohnya kalau pembunuh dia akan tunjukkan senjata daripada saya begini supaya saya takut. Kalau dia nak rompak saya pun saya akan takut dan terus bagi atau apa benda lah. Tapi saya tak akan bagi nyawa saya lah kepada dia kan. So untuk itu kalau kita ada short stick ni contohnya kita bawa atau jumpa di mana-mana, kita sembunyikan di sini. Dia pun tak sangka tiba-tiba kita boleh tamatkan serangan dia di sini. So ini akan save dia lah daripada kita bawa senjata-senjata yang lain. Sebab kalau kita bawa pisau ke menggunakan pisau ke, dia akan kita akan mencederakan dia lah, mungkin dia akan mati. Kalau ini susah sikit, lambat Lebih sikit. untuk mempertahankan diri. Ya. Apa yang nak dipamerkan